Kamu banyak zikir, banyak nur. Bila banyak nur, safat asal sir kamu akan makna putih, jernih, cantik, berkilauan. Maka cantik sir dia keadaan begitu, kana ma'allahi qarar, ay qararu ma'allah. Hati dia sentiasa dengan Tuhan. Hati kita kena sentiasa tak ni? Dia tanya zikir Tuhan, zikir nak sebut zikir Tuhan ni berapa banyak Tuhan? 1000 full time. Apa kira-kira? Kira-kira ni pemalas macam. Orang kira malas. 2000, habis 2000 dah lah berhenti. Ingat benda lain, Tuhan tak ingat dah. Tu pemalas macam. Tak ada ribu, tak ada apa. Sebab tu seorang wali besar, guru bagi Tuan Syekh Faiz, ya, radhiyallahu anhu, Syekh Abu Fat, dia kata selawat kau dengan Nabi rangkaian kamu kita bila adat, tak ada bilangan, jangan bilang, full time. Dia orang makhluk ni jahat ni hati kita. Bila ajak ke Tuhan sebut setiap masuk, ish banyaknya. Yang kau 24 jam dengan dunia sampai kau bawa kerja dunia dalam sembahyang, biadab kau dengan Tuhan, kau tak kira. Full time hati kita dengan dunia. Dalam sembahyang pun hati dengan dunia. Tak ada kau terkejut pula. Bila nak bawa menghadap Tuhan, oh banyaklah. Banyaklah. Itu jahat nafsu. Tuhan telah dibodohkan oleh dan dibebalkan oleh nafsu. Ya, nak ajak ke Tuhan, oh tergigih-gigih. Jahat. Nafsu itu penjahat entah ni. Jaga. Betul leburkan, fanakan. Apa makna fana? Antabdu azamatillah. Terserlah di kalbi dia azamah, kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Hasil daripada apa? Tuhan kurniakan dia lazim zikir tadi, nur terang-terang. Akhir tenggelam yang lain. Ketika itu baru dia dapat lazat dengan Allah Ta'ala. Ya, leburkan diri dan